jangan bagi orang berhutang. Hutang ni memang macam tu. So kalau kita nak elakkan daripada orang berhutang dengan kita, kan kadang ada orang minta nak pinjam tu, pinjam ni. Jadi kita tukar kita punya duit simpanan kepada emas. Jadi kita ada alasan. Kita akan cakap, aku tak ada duit, minta maaf tak ada duit. Tapi kita tak tipu, memang betul kita tak ada duit. Sebab duit kita dah tukar pada emas. So tak salah pun, kita bukan menipu kan. So macam tu lah, kita orang memang avoid lah kalau orang nak pinjam ni. Sebab apa, kita nak jaga silaturahim. Sebab mostly orang yang meminjam memang banyak lah yang jadi pada keluarga sendiri, pernah jadi pada diri sendiri juga. Bila pinjam-pinjam tak bayar, lepas tu jadi macam masam muka. Bila jumpa tu buat-buat tak kenal. Lepas tu kita bagi pinjam, kita pula macam mengemis, minta kita punya duit balik. Sebab tu kita orang memang dah stop. Tak ada